Belok. Sedapnya rendang ni. Asal saya rasa macam sikit Kita tengah makan sate. Jangan. Macam tak ni tau ni. Tak basah. Tak basah, tak minyak lagi. Tak minyak sikit. Letak kat sini. Mana? Letak kat yang ni, yang dah nak masak. Ya kanan. Cantik ni. Ni lu. Ni. Ni kaki kan letak kan. Boleh ke? So guys, we're back at it again. Today activity kita orang nak buka puasa ramai bersama keluarga besar. Kita pula. Keluarga besar Nawawi. So ya, kita tengok. Pusing kamera. Boleh karaoke ni. Sambil bakar sate. Jap. Sabar. Nadir masuk deh. Ilham Allahu Akbar Berapa tak bagi? Suarakan ke. Okay, so semalam ni kita tengah main bunga api. Sebab boleh deh. Love you. Kita punya kuih raya tahun ni. Kata-kata. Kata-kata untuk orang seterusnya. Boleh. Sabar tak? Mak. Bagi kata-kata untuk kata-kata untuk orang seterusnya. Seterusnya kata-kata. Bagi. Tak ada kopi. Sama hari raya. Alamak. Kata-kata untuk orang seterusnya. Orang seterusnya. Semoga dimurahkan rezeki. Seterusnya. Semoga dimurahkan rezeki. Apa benda ni? Apa benda ni? Kek coklat. Kek coklat. Cookies. Apa? Kek coklat. Cookies. Benda. Apa? Benda. Menda. Okey. Benda. Benda apa kau ni? Kenapa? Benda apa ni? Kenapa? Okey. Kenapa? Apa? Boleh. Boleh. Tapi make sure tu sedap. Tepat. Jalan kat dalam. Apa? Enam. Okey. Dua hai. Baik. Kenapa kau ni? Kau. Tengok Empat. Hi guys, so sekarang kita orang on the way nak cari kopi because we are Gen Z, we need kopi. Okay? Dah dapat kita punya kopi macam I'm gonna try Spanish. terkejut, takut tengok tu. First time we're gonna try.
First we're gonna try. Dia punya basic basic Spanish latte. Lepas tu yang ni macam strawberry. Macam strawberry, macam pink. Lalu which way? Sedap. Bing dia sikit angin. Dia sedap. Bing dia angin. So nak puji ke tak sebenarnya? Dia terlalu over extract biji kopi tu. Oh, Macam masuk biji kopi dia tu ni terlebih sikit. Okay, dia macam Sedap. nama hijau tapi dia punya tu boleh lah je. Dia hanya sikit je. Tapi sedap. Okay. Assalamualaikum guys. So, hari ni hari raya. Saya baru bersiap. Allah. Sabar sekejap. Sabar kejap ya. Kejap Ha? Kata-kata. So guys, sampai raya maaf Zahir dan batin. Nanti aku bagi QR sikit. Ya dah. Tiga. Okay. Sekarang pukul apa dah? Tak tahulah apa jadi dah. Ada tak yantik pula saya. This is my face. This is work. Gerah. Kita macam air tak bang? Saya tengok macam bila Nadi. Guys, so sekarang kita orang on the way nak pergi macam biasa. Macam biasa lah, bergambar lah. Itu je kita orang punya aktiviti for Raya 2020.